Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, ramai yang tanyalah, kalau untuk building information modeling ni macam mana nak belajar? Macam mana nak mula memahirkan diri anda tentang building information modeling ni? Saranan saya adalah you kena faham teori dulu. Okay? Teori dulu. Okay, the first step adalah you kena faham teori. When we talk about the building information modeling, okay, first kali faham dulu teori. Faham dahulu teori. Macam itulah kan. Teori BIM dulu. Faham dulu. Sebab ramai antara kita yang bila nak belajar BIM terus masuk ke software. End up dia just belajar software saja. Dia tak betul-betul memahami macam mana BIM tu boleh bantu dia dari sudut kerja mereka bentuk, dari sudut kerja pembinaan, dari sudut pengurusan fasiliti, pengurusan aset. Dia tak faham kat situ. Sebab tu you kena faham teori dulu. Itu tujuan kita buat introduction to BIM ni. Kalau dekat luar kita panggil apa? Kalau macam MyBIM kan, dia panggil BIM Concept and Theory. Sama saja. As long as anda faham apakah itu BIM. Bila mana sesuatu projek tu dalam dokumen kontrak tu mengatakan projek ini kita menggunakan kaedah BIM, maka kaedah BIM tu anda kena faham dulu. Kalau anda tak faham kaedah BIM tu, tak jadi BIM untuk projek tu. End up anda buat projek tu guna kaedah konvensional kan. Okay. So BIM, so itu tujuan kita buat courses ni. Okay, murah saja. You boleh beli dengan harga RM50 these courses. So saya dah rakam video dalam 3 jam ni, sekitar 3 jam. So anda boleh tengok video ni, anda fahamkan apakah itu BIM, Building Information Modeling. Alright, all the best.